Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita menyambung kepada pembahasan daripada kitab Qalbun Salim Syarah Penawar Bagi Hati. Masih lagi kita membicarakan tentang apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu 4 golongan yang tertipu. Setelah kita bicarakan pada bulan lepas, di antara 4 golongan itu, yang pertama sekali ulama. Kerana ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga kan disebut di dalam hadis, asyaddu nasi azaban yaumal qiyamati alimu lam yanfa'u ilmuhu. Seberat-berat siksaan atas manusia pada hari kiamat ialah orang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya. Itu sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu iaitu ilmu yang diamalkan, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Kerana seorang yang alim itu disebut dia itu sebagai orang yang alim. Fa innamal alimi man amila bima amal alima. Iaitu sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang beramal dengan apa yang dia ketahui. Itu ulama. Yang keduanya abid. Dia itu orang yang suka beribadat. Tetapi beribadat tanpa berdasarkan kepada ilmu. Sehingga kan dia itu ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan di atas ibadatnya. Kerana syaitan ini, dia tidak hanya menyuruh seseorang itu melakukan maksiat, tetapi juga menyuruh seseorang itu melakukan ketaatan, ibadat. Yang ketiganya ahli sufi, yang keempatnya orang yang mempunyai harta. Baik. Yang pertama golongan orang yang taat. Misal gurur. Gurur itu tertipu. Atau tipu daya daripada orang yang taat ialah seseorang yang menuntut ilmu pengetahuan agama, tetapi dia mencuaikan dan menangguhkan dirinya untuk beramal dengan ilmu pengetahuan agama, sambil mendakwa pula tentang kelebihan ilmu pengetahuan dan keutamaan para penuntutnya dalam pandangan agama, sedangkan dia sendiri lalai dan lupa terhadap celaan dan ancaman berat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Jadi itu sebab Imam Sufyan Al-Thawri rahimah ta'ala, dia mengatakan, ibu aku berpesan. Itu kata salah seorang ulama yang besar, Imam Sufyan Al-Thawri ini, kerana takut kalau ilmu yang dipelajari itu tidak memberi manfaat. Dia kata, ibu aku berpesan, ya bunayya, wahai anakku, la tata'allama ilmi illa iza nawaita amala bihi, wa illa fahuwa wabalun alaika yawmal qiyamah. Hendaklah engkau berniat dalam ketika engkau menuntut ilmu untuk beramal dengan ilmu tersebut, kerana akan menjadi bala bagi kamu pada hari akhirat. Apatah lagi kalau orang alim itu, mereka terlebih dahulu diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Ini disebut tuan-tuan dalam kitab Matan Zubat oleh Syekh Ruslan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Iaitu seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Baik. Misal yang lain, seorang yang belajar atau mengajar dengan tujuan mencari pangkat dan nama, mencari kedudukan. Tujuan kita mengajar itu untuk mendidik masyarakat, bukan untuk mencari kemasyhuran, pangkat ataupun disanjung, ataupun supaya dia terkenal dan termasyhur.
sedangkan dia selamanya menyangka bahawa dia itu belajar atau mengajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap menuntut ilmu itu hendaklah dia berniat, iaitu apabila menuntut ilmu bukan untuk mencari kedudukan ataupun kemasyhuran ataupun inginkan dipuji oleh orang lain. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dia memberi wasiat kepada penuntut ilmu, aku memberi wasiat kepadamu wahai penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ikhlas betul-betul kerana Allah, mencari redha Allah dan untuk mendidik masyarakat, bukan untuk mengumpul harta, mencari pengikut yang ramai ataupun mencari kemasyhuran. Itu dikatakan ikhlas. Dan berusaha keras untuk mengamalkan kesemua ilmu. Sesungguhnya ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tiada berbuah. Tanam pokok durian tapi tak berbuah. Tanam pokok rambutan tak berbuah. Tak guna, lebih baik tebang kan. Seseorang tidak akan dianggap alim bila tidak mengamalkan ilmunya. Tidak ada yang lebih lemah dari keadaan seorang yang alim yang ditinggalkan ilmunya oleh masyarakat kerana jalannya yang kosong dari amal. Dan seorang yang jahil yang diikuti kejahilannya oleh masyarakat kerana melihat ibadahnya. Jadi itu di antara golongan yang tertipu. Hendaklah mengikhlaskan betul-betul. Bukan mencari kemasyhuran. Dia tidak pernah bertanya diri sendiri atau mengujinya sama ada dia ikhlas atau tidak. Dan bagaimana pula caranya sikap ahli-ahli ikhlas itu. Ikhlas ini payah tuan-tuan. Kalau di dalam Al-Quran adanya surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi tak ada satu pun perkataan ikhlas dalam surah tersebut. Yang menunjukkan ikhlas ni payah. Kita semayang, apakah benar-benar kita ikhlas beribadat lillahi ta'ala ataupun kita semayang disebabkan datangnya perintah daripada Allah. Kalau tak datang perintah, maka kita tinggalkan. Kita semayang kerana apa? Kerana telah difardukan oleh Allah SWT. Kalau tidak difardukan, mana mungkin untuk kita melakukannya? Lalu kita meninggalkan semayang-semayang sunat seperti tahajud, witir, duha, sembahyang sunat taubat dengan alasan sunat. Kerana tidak diwajibkan. Itu nak menunjukkan keikhlasan kita benar-benar atau tidak. Kita sembahyang kerana takut siksaan Allah dan inginkan ganjaran pahala. Orang yang ikhlas ni, dia buat saja tanpa mengharapkan apa-apa. Terpulanglah kepada Allah nak bagi pahala atau tidak. Dia buat itu kerana kasih dia kepada Allah. Seumpama seorang anak yang disuruh oleh ibunya buat kerja, anak tadi kata, mak bagi upah baru saya buat. Itu tidak ikhlas. Tapi dia buat tanpa disuruh. Itu datangnya keikhlasan. Itu keikhlasan ini payah. Bercakap mudah ikhlas. Saya beri ni sebab ikhlas. Payah tuan-tuan. Itu sebab di antara yang dilarang oleh para ulama, apa dia? Apabila kita itu memberi sedekah. Kan kita bagi sedekah dekat orang dan sebagainya. Jangan kita minta orang tadi itu mendoakan kita. Kan banyak pada hari ini, orang bila bagi saja sedekah, dia kata doakan saya ya. Itu tidak ikhlas. Itu dilarang oleh para ulama. Kerana apa? Adapun meminta didoakan kepada orang yang kita beri sedekah, maka nasihat para ulama adalah lebih baik tidak dilakukan. Jangan minta doa. Dah bagi sedekah, bagi sajalah. Kerana di dalam Al-Quran Allah SWT menyebut
Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Kadang-kadang kita bagi tu orang tu tak ucap terima kasih, kita kata terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas. Adapun adab, ulama menganjurkan kita tidak meminta doa setelah memberi sedekah, tetapi syariat menganjurkan orang yang menerima sedekah untuk mendoakan orang yang memberi sedekah. Doa bila? Tanpa diketahui oleh orang tersebut. Itu lebih ikhlas. Jangan dah doa kita bagi tahu orang tu, saya dah doakan awak dah. Itu tak diikhlas. Kerana di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Qusmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tazakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakunna lahum. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Adabnya kita doakanlah orang yang bagi sedekah atau buat kebaikan. Sesungguhnya doamu itu, kata Allah, menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Jadi itu adabnya. Tapi jangan kita minta. Jangan kita minta. Itu dikatakan ikhlas. Baik. Misal yang lain lagi, dia melakukan amal ibadah dengan banyak. Solat banyak, bangun malam untuk beribadat selalu dan mengerjakan kebajikan yang banyak. Kemudian dia wujud dan memegah dengan diri sendiri, bangga dengan ibadahnya tadi. Lalu diceritakan kepada orang ramai atas apa yang dia lakukan tadi itu. Itu timbul wujud pada dirinya, sedangkan yang dia buat sembahyang tadi itu orang pun tak tahu. Di rumah kan, dia cerita ke orang. Kadang-kadang dia bagi hint dekat orang. Hanya semata-mata nak menceritakan tentang ibadat yang dia lakukan. Atas malam putih kuat betul, tengah sembahyang tahajud. Dia nak cerita mana tu tuan-tuan? Nak cerita peti ke cerita dia tengah tahajud? Yang sebenarnya nak cerita tentang tahajud yang dia lakukan. Dia bukan nak cerita tentang peti. Ini banyak berlaku akhir zaman ini. Banyak yang berlaku. Itu sebab baginda Nabi SAW mengatakan tentang perkara itu, iaitu wasiat daripada baginda Nabi, man istata'u minkum an yakuna lahu khabirun min amali salihin falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Sebab Nabi bila tengok ada orang, ada sahabat sembahyang kat masjid, sembahyang sunat banyak, Nabi suruh dia balik rumah. Nabi suruh dia sembahyang sunat ke rumah banyak-banyak. Kerana apa? Ditakuti akan ada perasaan riak dalam dirinya dipandang oleh orang dengan sembahyang yang dia lakukan itu. Sebab sembahyang sunatnya afdalnya di mana? Di rumah. Nabi suruh dia balik. Sembahyang kamu di rumah. Nabi suruh. Adapun sembahyang fardu memanglah di rumah. Sebagaimana Salam bin Dinar Al-Makhzumi berkata, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Jangan sekali-kali kagum dengan amalanmu, kerana engkau tidak tahu apakah engkau celaka atau bahagia. Sebab ahli ilmu dia tak tunjuk amal dia depan orang. Dia banyak buat sembunyi. Jadi jangan sampai kita itu melakukannya, dan merendah dirilah kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan riak di dalam hati. Solat banyak, bangun malam untuk beribadat selalu dan mengerjakan kebaikan yang banyak. Kemudian dia wujud dan bermegah dengan diri sendiri, mengembalikan semua perbuatan itu kepada usaha dan tenaganya sendiri.
Sedangkan setiap apa saja yang kita lakukan tidak ada satu zarah pun bergerak kecuali dengan kudrah dan iradahnya Allah. Itu orang yang mengaji tauhid. Dia tahu bahawa setiap apa saja perbuatannya itu adalah datang daripada Allah. Bukankah kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim? Tidak ada daya kekuatan untuk aku melakukan ketaatan, kebaikan. Semuanya datang daripada Allah SWT. Allah yang menganugerahkan kepada kita dapat melakukan ketaatan. Bukan disebabkan usaha kita. Bukan disebabkan kehebatan yang ada pada diri kita tadi itu. Kita melakukannya itu kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab penting untuk kita belajar ilmu tauhid ni. Agar kita tahu setiap perbuatan yang kita lakukan itu semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada kekuatan yang ada pada diri kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Semua. Kita angkat tangan, kita baca Quran, kita sembahyang, kita puasa. Semua perbuatan kita itu datangnya daripada Allah. Bukan atas usaha kita. Dan kita tidak ada layak untuk memilih. Kecuali Allah yang pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Dan Tuhanmu mencipta dan memilih apa yang dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Semua telah ditetapkan oleh Allah. Kita dapat datang masjid, dapat berjamaah, bukan atas usaha kita. Allah yang menggerakkan kaki kita. Allah yang menggerakkan hati kita untuk melangkah. Satu hari, apabila Allah SWT hentikan nikmat kita berjalan, tak mampu lagi kita melangkah. Tak mampu lagi untuk kita datang ke masjid. Kerana dia bukan berdasarkan daripada kehebatan kita, tetapi datang daripada Allah. Manusia tidak ada kudrah. Kekuatan manusia itu pinjaman saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Sambil lupa kepada kurniaan Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah. Semua itu kurniaan Allah. Ilmu adalah ihsan daripada Allah. Bukannya sebab dia belajar. Kalau dia belajar sekalipun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan ilmu, tak guna juga. Itu sebab ilmu itu adalah untuk mendidik masyarakat. Bukan untuk menghentam masyarakat. Tak. Untuk mendidik orang ramai dengan ilmu tadi itu. Dan bukan untuk bermegah-megah ataupun untuk berdebat menunjukkan kehebatan ilmu. Begitu juga dengan kekayaan. Kekayaan itu ihsan daripada Allah. Agar dengan kekayaan tadi itu dapatlah kita membantu orang-orang yang susah dan sebagainya. Itu tujuannya. Baik. Memanglah wujud itu menghapuskan pahala amalan. Habis lah. Sembayang dia, puasa dia, cerita ke orang kan. Dulu pernah ada juga orang cerita kat saya tuan-tuan. Dia duduk. Lama kita tak nampak. Kita pun tak tanya dia. Lama tak nampak kat masjid, kita pun tak tanya. Dia sendiri cakap. Dia sendiri pula cerita pula. Lama tak datang masjid, nampak lain. Sambil batuk-batuk lagi. Kita pun diam. Lepas tu dia tanya kita. Kau tahu aku pergi mana? Tak tahu. Aku baru balik umrah, dia kata. Dia nak cerita dia pergi umrah. Nak bagi tahu orang dia baru balik umrah. Nak cerita kat orang. Kita pula tak bertanya. Lama tak nampak ni. Pergi mana? Kita tak tanya dia. Dia pula cerita. Baru balik umrah. Oh, seronok sana. Pergi Raudah. Dapat pegang, dapat cium Hajar Aswad. Saya tiap-tiap waktu tu dapat depan lah. Allah. Nak cerita amalan dia tu depan orang. Itu. Syaitan kata cerita lagi, cerita lagi. Ini yang berlaku kepada orang-orang yang baru berhijrah
ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang baru berhijrah tu kadang-kadang diinterview, dibuat laporan, keluar radio, keluar TV, dipanggil. Macam mana ketika di Mekah dulu, saya depan Kaabah menangis betul, masuk Raudah, rindu saya dengan Rasulullah. Habis semua di sini. Syaitan kata cerita lagi. Sedangkan semua amalan itu adalah antara kita dengan Allah. Bukan untuk kita wawarkan mencerita kepada orang ramai. Hari ini orang pergi Mekah jutaan orang, bukan kita seorang. Kita tak tahu amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kenapa perlu kita berbangga dengan ibadat yang kita lakukan? Bukannya ada lepas kita semayang, lepas kita balik haji, Allah kata, kamu, haji kamu mabrur. Kamu, semayang kamu, aku terima. Tak ada. Di akhirat besok baru kita tahu. Itu sebab berhati-hati agar tidak tertipu. Akan menghapuskan pahala. Ataupun dia mengerjakan satu ibadah secara riak untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan di mata orang ramai. Agar dipandang oleh orang dan sebagainya. Tu yang ada jenis. Tak berhenti lilit serban tu. Lilit serban. Biar nampak macam ulama' sikit. Akhirnya, lepas waktu nak pergi berjemaah, tak sempat. Leka nak lilit serban, tak sudah-sudah. Biar orang nampak macam ulama. Kan ulama ni pakai serban, dia pun lilit serban. Bertingkat-tingkat serban dia. Masya Allah, tabarakallah. Bukan kata salah pakai serban ni. Tapi jangan sampai kita itu nak menyerupakan diri kita, biar orang pandang kita macam ulama. Kita ni bukan ada ilmu pun. Kalau kita tengok, kita ni photostat saja. Apa yang telah diberi ilmu itu datang daripada para ulama, itulah yang kita bacakan. Bukan daripada kita. Tak? Kita baca Al-Quran contohnya. Boleh untuk kita mengistibatkan, mengeluarkan hukum. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, satu ayat Al-Quran boleh mengistibatkan 70 hukum. Itu satu ayat Al-Quran. Kita baca 30 juzuk pun tak jumpa hukum. Itu kita. Jadi, apa yang kita sampaikan itu datang daripada para ulama. Bukan daripada kita. Itu sebab kita ini sekadar menyampaikan ataupun meneruskan apa yang telah dibuat oleh para ulama yang terdahulu. Baik. Ataupun dia mengerjakan satu ibadat secara riak untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan di mata orang ramai, kemudian dia mendakwa ikhlas dalam ibadah itu dan menganggapnya sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa dia paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling bahaya sekali. Kerana kalau kita melihat syaitan itu lebih alim daripada orang-orang alim yang ada. Itu syaitan, iblis. Kan? Kalau ahli taat, syaitan itu tidak ada 1 inci pun di bumi ini yang tidak pernah syaitan sujud. Jutaan tahun syaitan itu beribadat kepada Allah. Kita baru tak sampai pun berapa tahun ya kita beribadat kan. Syaitan lebih lagi. Baik. Berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, alangkah baiknya jika ahli-ahli ibadah itu tidur saja pada waktu malam dan berbuka pada waktu siang. Daripada dia cerita ibadah dia tu, lebih baik dia tidur. Ada seseorang yang menceritakan, dia kata, sesungguhnya tuan, saya bangun malam, yang lain, pelajar lain semua tidur. Tunggu, dia kata, lebih baik kamu tidur. Tak payah semayang-mayang malam. Daripada kamu menceritakan ibadat kamu itu. Ataupun menceritakan puasa. Kan lepas hari raya Aidilfitri, adanya puasa sunat, puasa 6. Bulan Zulhijjah, daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, adanya puasa sunat. Nak puasa, silakan. Tak payah tanya orang. Puasa tak? Dia nak tanya situ. Dia tanya orang tu. Puasa tak? Dia nak bagi tahu, aku dah 2 hari puasa bulan Zulhijjah ni. Aku dah, hari ni last puasa 6, dia cerita. Dia cerita ke orang.
Puasa sunat yang tidak difardukan. Nak puasa silakan. Sebab kalau dia tak bagi tahu, orang tak tahu dia puasa. Nak cerita dia puasa. Itu sebab kata ulama, lebih baik kamu berbuka sajalah. Lebih baik kamu makan sajalah. Daripada kamu berpuasa tetapi amalan itu diceritakan pada orang. Dia tanya tu nak bagi tahu yang dia berpuasa. Puasa tak ini dia kata. Saya puasa ini dia kata. Dia nak cerita dia puasa. Dia sibuk orang punya amalan. Itu bahaya pada hari ini yang orang kadang-kadang secara tidak langsung nak menceritakan apa yang dia lakukan tadi tu. Allahu Rabbi. Takut. Berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, langkah baiknya jika ahli-ahli mereka tidur saja pada waktu malam dan berbuka pada waktu siang. Betapa mereka itu dianggap lebih utama daripada orang yang ahmak dan jahil yang bangun pada waktu malam dan berpuasa pada waktu siang. Ahmak ni orang yang bodoh lah. Amalan sebesar semut daripada ahli yakin dan takwa adalah lebih utama daripada amalan sebesar gunung daripada orang yang terpedaya. Muqtarin, iaitu kalau dia sembahyang 2 rakaat itu lebih baik lagi dengan ikhlas daripada dia sembahyang banyak tetapi ingin dilihat oleh orang dengan ibadatnya tadi itu. Tapi ada keikhlasan dalam melakukannya. Yang kedua, golongan orang yang berbuat maksiat. Misal ghurur, iaitu tipu daya, dan pada orang yang derhaka. Seseorang itu akan bermaksiat kemudian dia bertaubat dan beristighfar. Akan tetapi taubat dan istighfar itu hanyalah dengan lidah tanpa disertai syarat-syarat dan hakikatnya. Taubat ni ada syaratnya. Jangan taubat sambal belacan ya. Dia pedas tak nak makan tapi ambil lagi. Ataupun taubat orang yang sakit melahirkan anak. Dia lahir anak seorang. Sakitlah, tak nak beranak dah. Bila dah lahir anak tadi tu, dia tengok anak tu comel. Anak seorang lagi. Tu taubat yang tak boleh pakai tu. Taubat ni ada syarat-syaratnya. Iaitu meninggalkan segala yang pernah kita lakukan dalam kemaksiatan. Itu sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan berbuat taat itu mudah. Meninggalkan maksiat itu yang payah. Berbuat taat mudah. Datang masjid sembahyang, pergi Mekah, buat umrah, buat haji. Tapi apakah orang yang balik daripada Mekah sama ada melakukan umrah ataupun melakukan ibadat haji, balik boleh berubah menjadi ahli taat yang benar-benar dan meninggalkan maksiat yang pernah dilakukan. Pada hari ini tak ada. Balik masih lagi bercampur baur dengan yang bukan mahram, berjoget lagi, menyanyi sana, menyanyi sini, berlakon yang tidak ada batas antara laki-laki dan wanita. Itu yang kita lihat. Berbuat taat mudah. Sepatutnya meninggalkan maksiat tadi itu. Itu syarat kepada taubat. Misal yang lain, dia akan mengerjakan maksiat sebanyak-banyaknya dan tidak bergenyak sedikit pun daripada sambil melalaikan pula tentang kewajipan-kewajipannya terhadap agama. Dia buat maksiat. Dia kata lambat lagi nak mati. Lambat lagi nak mati. Muda lagi. Tuan-tuan. Yang muda pun mati, yang kita yang tua apatah lagi. Berapa banyak yang kita tinggal. Allah SWT menjemput mereka yang seawal 20-an. Baru-baru ni kan nahas 15 orang pelajar yang dalam kemalangan jalan raya, semua tu umur 20-an. Kan? Sebelum itu terbabasnya truk FRU dengan lori pasir. Yang meninggal semua muda-muda, tuan-tuan. Bukan yang tua-tua.
Yang muda pun mati, apatah lagi kita yang tua. Tapi mereka yang terkorban dalam nahas kemalangan bas itu, mereka itu dikatakan mendapat syahid akhirat. Kerana apa? Kerana mereka itu menuntut ilmu. Di dalam hadis Nabi menyebutkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah sampai ia kembali. Jadi pelajar-pelajar itu mendapat syahid akhirat, beruntung kerana masih dalam rangka menuntut ilmu, belajar. Itu sebab orang meninggal dalam belajar ni untung. Lantas dia menghujah bahawa Allah SWT telah menentukan nasib yang demikian. Dia menyalahkan takdir. Allah yang tentukan yang saya tak sembahyang. Allah yang tentukan saya melakukan maksiat. Ini. Itu sebab di dalam ilmu tauhid, tuan-tuan, memang setiap perbuatan kita itu adalah ketentuan daripada Allah. Sejak azali lagi. Tetapi ulama suruh kita beradab dengan Allah. Contohnya, kalau kita sakit, siapa yang datangkan sakit? Allah. Tetapi para ulama yang beradab dengan Allah, kita yang belajar ilmu tasawuf ini dah beradab dengan Allah. Dengan mengatakan, saya ni sakit sebab tak jaga makan. Jangan menyalahkan takdir. Saya sakit ini sebab tak jaga kesihatan, tak jaga makan. Saya kemalangan jalan raya atas kecuaian diri saya memandu. Jangan salahkan takdir. Walaupun itu adalah ketentuan daripada Allah. Ini adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyandarkan yang buruk itu cuma kita salahkan. Dah tak ada jodoh, saya kahwin. Ada ketentuan Allah, jodoh itu kan di tangan Allah. Saya bercerai ini pun Allah dah tentukan. Saya kahwin seorang lagi pun Allah tentukan. Oh, habis semua dia letak pada Allah. Memang semua itu datang daripada Allah. Tetapi menyandarkan segalanya kepada Allah itu menunjukkan su'ul adab, tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan kerosakan-kerosakan yang berlaku di muka bumi ini disebabkan tangan-tangan kamu sendiri. Kamu sendiri yang buat. Berlakunya keruntuh-runtuhnya bukit, runtuhnya itu ini bangunan dan sebagainya. Itu kerosakan itu memang ditentukan oleh Allah. Datang bencana. Tetapi di atas kelalaian manusia sendiri yang tak menjaga flora dan fauna, bukit ditarah, gunung ditarah dan sebagainya, maka berlaku bencana. Jangan kita menyalahkan. Lalu dia mengatakan begitu, Allah yang menentukan nasib. Dan dia tidak ada pilihan atau kuasa untuk menentang ketentuan Allah yang telah ditetapkan ke atas dirinya. Ini alasan yang tidak benar. Saya jahat ni Allah dah tentukan. Inilah yang dikatakan gurur yang besar kepada ahli maksiat. Ditipu oleh syaitan. Orang yang mendakwanya adalah ahli bid'ah, dhalalah dan bukan dari kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Iaitu mereka itu termasuk di kalangan orang yang sesat. Iaitu meletakkan, menyandarkan segalanya kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal yang lain mencita-citakan keampunan Allah dengan mengalpakan diri, melalaikan diri daripada menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sembahyang tidak, maksiat dia buat. Ada pula setengah orang yang cuai dan derhaka berkata Tuhan itu tidak perlu kepada kita dan kepada amalan kita. Memang benar. Memang Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berhajat kepada makhluknya, tidak memerlukan kepada ketaatan seorang hamba, kerana ia tidak memberi bekas dan tidak memberi manfaat kepada Allah. Yang mendapat manfaat ialah diri kita. Sama ada seorang itu taat ataupun bermaksiat, itu tidak menjadi apa kepada Allah, tidak menjadi kesan. Lalu dia menggunakan alasan sebegitu, iaitu kalau kamu taat sekalipun itu tidak bermakna bagi Allah. Dia bagi alasan. Sedangkan kita melakukan ketaatan itu mesti ada sikap apa dia? Raja. Raja ni apa? Berharap.
mudah-mudahan Allah terimalah ibadat kita. Sifat raja' tu mesti ada. Pengharapan kita. Kita buat taat. Memang kita tahu semayang tak confirm lagi masuk syurga. Memang. Kalau tak semayang lagi tak confirm. Tapi kita ada raja, pengharapan. Mudah-mudahan Allah pandang. Dan Allah SWT, innaka la tuliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkin janji. Orang yang melakukan ketaatan, insya Allah akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ahli maksiat ini, mereka itu tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalan baik itu pasti akan diberikan oleh Allah SWT kebaikan, kerana Allah SWT itu yang pertamanya, Allah itu pemurah, Allah itu pengasih, Allah itu maha pengampun, Allah itu memandang dengan pandangan rahmat setiap hamba-Nya yang melakukan ketaatan. Maka dengan itu kita ada usaha untuk melakukannya. Usaha itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini usaha pun tak ada. Semayang tak, puasa tak. Tak ada usaha langsung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu diri kita juga lalai. Tetapi kita berusaha untuk mendapatkan pandangan rahmat daripada sisi Allah. Kerana seseorang itu masuk syurga bukan sebab amalan, tetapi dengan rahmat Allah, dengan belas kasihan Allah, dengan syafaat daripada baginda Nabi SAW. Kerana Allah SWT itu kita tahu sangat pengasih. Dan baginda Nabi menyebutkan, ahrid ala man yanfauka wasta'in billah wala tu'jizan. Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Jangan kamu jadi lemah. Berusahalah sedaya upaya kita. Kita semayang, kita puasa, kita zikir, kita sedekah. Mengikut kemampuan yang dapat kita lakukan. Sikit lagi lah. Kita berhenti 7.20 tuan-tuan. Dapat kita salat sunat isyraq lepas 5 minit lepas balik syuruk. Syuruk 7-4 minit, 15 minit kita dah boleh salat sunat isyraq. 2 rakaat yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Barang siapa yang duduk dalam majlis zikir atau berzikir kepada Allah, kerana majlis ilmu yang kita lakukan itu adalah majlis zikir. Kemudian dia solat 2 rakaat, solat isyraq. 12 ke 15 minit dikatakan isyraq lepas daripada syuruk. 28 minit lepas syuruk itu duha. Tetapi para ulama mengatakan isyraq itu adalah pembukaan kepada solat duha. Maka kata baginda Nabi SAW, dia akan mendapat ganjaran apa dia? Seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Yang sempurna, yang sempurna. Tamatin tamah. 3 kali Nabi kata. Mudah-mudahan dapatlah kita ganjaran haji dan umrah yang sempurna. Walaupun kita tak pergi haji. Walaupun tak pergi umrah. Itu janji Nabi SAW. Maka dengan itu solat sunat isyraq adalah solat duha yang dilaksanakan pada awal waktunya. Iaitu 12 ke 15 minit. 1.5 meter. Naiknya matahari segala. Itu. Jadi kita solat sunat isyraq dalam pukul 7.20. Baik. Dia tidak akan ditimpa bahaya dengan kemaksiatan itu ataupun mendapat manfaat daripada ketaatan kita. Bicara ini memang bicara benar. Tetapi maksudnya adalah batil salah. Iaitu yang salah. Bicara semacam ini adalah bisikan syaitan yang disematkan di hati orang yang terkeliru itu. Kemudian dipaksakan lidah orang itu mengucapkan agar dia boleh menghalang orang daripada memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun daripada berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang akan membimbingnya ke arah keampunan yang dianjurkan oleh Allah SWT kepadanya. Apa yang kita buat ini usaha. Usaha untuk mendekatkan diri. Kita buat ibadat korban, usaha kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kan? Misal yang lain, sikap bertawakal oleh setengah orang yang melakukan maksiat
dan orang yang terkeliru oleh kesalahan datuk nenek mereka yang tergolongan daripada ahli-ahli ilmu pengetahuan dan terkenal dengan lurus perjalanan dan amal bakti yang banyak. Dia menceritakan keturunan dia. Datuk dia dulu alim, bapa dia alim. Iman ini tidak diwarisi. Sealim-alim bapa seseorang pun belum tentu anaknya itu alim. Seorang bapa yang taat belum tentu anaknya itu menjadi orang yang taat. Sebab iman tidak diwarisi. Mereka ini suka membangga-banggakan datuk neneknya, bangga keturunan dia. Sedangkan keturunan itu bukan dipandang. Tetapi yang dipandang oleh Allah ketakwaan seseorang. Akan tetapi mereka tidak pula mengikut jejak langkah mereka dalam akhlak dan budi pekertinya dalam perbuatan dan perilakunya. Dia cerita, orang tua dia dulu alim, hebat. Tapi patutnya dia ikutlah. Bukan sekadar mencerita. Menjadikan mereka itu qudwah hasanah, contoh ikutan yang baik. Untuk mewarisi apa yang ditinggalkan oleh datuk neneknya dan sebagainya. Mereka sebenarnya telah dibelit oleh sifat gurur yang tercela serta terpedaya disebabkan kejahilan mereka yang luar biasa itu. Terpedaya. Misal yang lain lagi. Terpedaya setengah orang yang membuat maksiat dengan bermimpi menemui setengah orang yang soleh. Itu bahaya juga. Dia ceritalah mimpi-mimpi. Dia buat majlis tuan, ramai orang, tiba-tiba dia diam. Benda dia bangun. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku sebentar tadi Rasulullah baru lalu. Cerita orang. Ini akhir zaman ni kan berapa ramai orang cerita mimpi Nabi. Kalau setakat orang yang macam kita ni tak payah cerita lah tuan-tuan. Banyak dongeng belaka. Malah para awliya, para orang-orang soleh, karamah yang mereka miliki mereka takkan cerita pada orang. Tak cerita. Ini sikit-sikit mimpi Rasulullah. Mimpi orang soleh. Entah siapa-siapa dia mimpi tak tahu. Memang syaitan itu tidak dapat menyerupai Nabi. Tapi dia nak mencari pengaruh, nak mencari kedudukan agar dia itu dipandang mulia oleh masyarakat orang yang pernah bermimpi dengan baginda Nabi SAW. Ini yang banyak berlaku akhir zaman. Banyak cerita-cerita karut marut hari ini tuan-tuan. Kita ni kalau bukan makam almarhum Datuk Harudin, tak payah cerita. Kalau makam kita tu makam almarhum Datuk Harudin, itu boleh cerita dengan orang. Sebab kita tahu dia penghafal Al-Quran yang hebat, seorang yang ilmuwan yang dipandang dan sebagainya. Tak apalah. Ini setakat Allah Rabbi. Tak payah cerita tuan-tuan. Cerita mimpi. Kononnya orang soleh itu berkhidmat kepadanya serta menyangka baik terhadapnya padahal perjalanan mereka sendiri pincang. Senantiasa berada jauh dan tidak mengamalkan sebagai mana yang dia amalkan oleh para solehin. Dengan kebaikan dan kebaktian yang banyak serta tidak pernah terluput daripada melazimkan diri untuk beramal ibadah dan buat taat kepada Allah. Orang alim itu sedangkan membuat taat. Tetapi syaitan datang dalam mimpinya menyerupai orang alim. Syaitan orang alim, syaitan boleh menyerupai seorang guru. Sebenarnya jenis-jenis guru terpedaya ini memang banyak sekali seperti mana yang telah disebutkan sebelum ini. Dan tidak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada sifat ini kecuali memperbanyakkan istighfar dan taubat serta kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita yang pelik-pelik itu yang banyak akhir zaman. Cerita mimpi Nabi lah, cerita Rasulullah bagi amalan lah dan sebagainya. Sedikit lagi lah. Kemudian hendaklah senantiasa bertawakal dan berserah penuhnya kepada penggunaan dan belas kasihan Allah dengan hati yang yakin. Iaitu yakinlah doa kita itu diijabahkan. Iaitu mesti ada sifat husnuzan, bersangka baik dengan Allah. Kita sembahyang, yakin Allah terima. Iaitu ada husnuzan, bersangka baik dengan Allah. Jangan kita itu bersangka buruk dengan Allah. Rajin berusaha dan amal ibadah. Di samping itu hendaklah meninggalkan segala rupa maksiat serta mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah yang telah memelihara kita daripada maksiat-maksiat itu. Kita ini selamat.
Allah pelihara kita. Kita ni bukannya baik. Yang menutup aib kita ialah Allah. Kalau Allah buka aib kita satu persatu, tak keluar rumah lah kita. Kita ni nampak baik sebab Allah tutup aib kita. Maka bersyukur. Kemudian hendaklah kita mengaku daripada hal kesucian dan kelalaian dalam menunaikan segala perintah Allah. Meskipun dalam sekecil-kecil perintah sekalipun, kita mengaku kita banyak dosa, kesalahan kita. Sebab kita ini bukan orang yang hebat dan sebagainya. Hendaklah sentiasa merendah diri, bertawadu. Jangan berbangga diri. Kerana tawadu ini merupakan satu jalan untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT. Sebab kerana baginda Nabi SAW bersabda, Man tawada Allahi rafa'ullah wa man takabbara wadahullah. Siapa yang tawadu kerana Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Tawadulah di hadapan para ulama. Sebab kita tahu kita jahil. Jadi tawadu itu perlu. Merasa diri kita ini kecil dan hina. Memang kita hina. Dicipta daripada setitis air mani yang kotor dan kembali menjadi bangkai yang sangat busuk. Hina tak hina kita? Itulah kita. Kan? Allah. Yang kita pakai ketika mati besok pun akan geput. Pakaian tu tak kekal. Sekejap saja berada di alam barzakh. Sentiasa berhajat dan perlu kepada Allah. Ada sifat rajak, berhajat kepada Allah. Tidak lupa pula memohon dengan hina dan berdoa. Bertadaruk, mohon kepada Allah. Sentiasa beristighfar dan mohon keampunan pada waktu malam dan siang. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita daripada penyakit-penyakit yang tertipu oleh syaitan ataupun bisikan hawa nafsu kita, kerana kita mengetahui akan kelemahan diri kita. Man arafa nafsahu ka arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, maka dia kenallah kepada Allah SWT bahawa kita itu bukanlah hebat, tetapi kita itu mendapat anugerah pada Allah di atas usaha yang kita lakukan itu kita adalah bersandar atas kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.